Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hana dari SMK Tun Habab. Setiap permulaan membawa 1000 harapan. Hari ini sekolah kembali menjadi saksi kepada langkah kecil menuju impian besar. Dalam kesibukan hari pertama sesi persekolahan, terselit sebuah cerita, doa dan semangat yang tak pernah padam. Inilah kisah Back to School. Hai, Ayah, cepatlah ayah nak beli baju ni. Uish, bestnya dapat beli barang sekolah. Setiap pengalaman, pertemuan dan pembelajaran akan menjadi asas untuk membentuk masa depan yang penuh dengan harapan. Sekolah bukan mengajar kami sekadar ilmu, tapi erti kawan, hormat dan tanggungjawab. Hari ini bukan sekadar kembali ke sekolah, tetapi langkah pertama untuk kita membina impian dan masa depan. Sekolah ini bukan sahaja tempat untuk menimba ilmu, tetapi untuk membina akhlak dan juga sasiah. Dan saya yakin bahawa semua murid SMK Tun Habab akan menjadi murid yang cemerlang. Kepada murid-murid Sekolah Menengah Tun Habab, urus masa dengan baik, kes dalam pelajaran, selamat kembali ke sekolah. Sasiah yang terpuji bermula daripada disiplin dan persekitaran yang sihat. Hormati guru, sayangi rakan dan patuhi peraturan setiap masa. Ingatlah, ilmu penting di bilik darjah. Lipatkan diri anda dan berani mengikuti. Inilah komitmen warga sekolah dalam mewujudkan budaya sekolah penyayang, minda yang sihat dan persekitaran bebas dadah. Saya Hana dari Habab TV mengajak rakan-rakan untuk kembali ke sekolah dengan penuh tanggungjawab dan kesedaran. Jom ke sekolah! Kami warga SMK Tun Habab ingin mengucapkan selamat